Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni best sebab apa tahu? Saya nak tunjukkan cara macam mana nak buat pola kurung riau moden. Kurung riau potongan moden yang ada potongan pada bahagian tangan. Tangan dia adalah tangan moden. So saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat riau moden step by step. Okey, sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu. Pastikan anda stay, anda belajarlah sampai habis sebab di hujung bila pola kita dah siap, saya nak berikan kepada anda siapa dekat sini yang nak dapatkan 126 mini pola dalam bentuk e-book. Pastikan anda stay sampai habis. Anda boleh belajar seumur hidup. Okey, berserta dengan video tutorial. Pastikan anda stay sampai habis. Kejap lagi saya bagi tahu. Ada 126 mini pola dan kita akan sentiasa tambah mini pola yang baru berserta dengan video tutorial. Okey, saya nak buka peluang kepada anda yang nak dapatkan 126 mini pola. Pastikan stay sampai habis. Stay sampai habis tau. Siapa yang saya nak buka peluang kepada anda ni. Memang sangat-sangat best. Peluang ni kita buka untuk anda yang nak dapatkan e-book 126 mini pola berserta dengan video tutorial. Dan lagi satu saya nak bagi tahu, kita punya mini pola kita akan sentiasa update dalam e-book tersebut. Pastikan anda stay sampai habis. Yang mana kalau anda dapatkan e-book ni, saya jamin anda dah tak perlu lagi pergi ke kelas-kelas belajar jahit sebab dah komplit. Dalam e-book ni ada pola pakaian tradisional, moden, kanak-kanak, lelaki, dewasa, perempuan dewasa, semua lengkap. Semua lengkap dalam e-book tu. Macam-macam pattern ada. Saya yakin bila anda belajar, anda follow, anda boleh jahit macam-macam pattern pakaian. Okay? Berpandukan e-book tersebut. Okey, baik. So, jom saya rasa kita boleh mula untuk sesi kelas kita hari ni. Kita nak tunjukkan macam mana cara nak buat pola riau moden. Siapa yang nak belajar kat sini, pastikan stay sampai habis. Sediakan nota. Untuk riau moden ni, masih belum ada lagi pada mana-mana buku koleksi pola keluaran Tizazah. Okey? Belum ada lagi. Tetapi kalau anda dapatkan 126 mini pola ni, kita akan masukkan dekat dalam kita punya e-book mini pola tu. Jadi, siapa yang nak dapatkan e-book 126 mini pola berserta dengan video tutorial, pastikan anda stay sampai habis. Kita akan buka peluang kepada anda yang ada. Sebelum kita nak buat pola kurung riau moden, ukuran yang perlu kita ada ialah ukuran bahu, ukuran dada, ukuran pinggang, ukuran punggung, labuh baju dan juga labuh tengah belakang. Okey, kena ada. Maksud riau moden tu tangan ke yang moden tu ke cikgu? Ya, betul. Tangan dia tangan yang moden, tangan kita boleh buat tangan puff. Kalau nak buat tangan puff, lengan puff pun boleh guna pola ni. Alright? Dia lebih cantik. Bagi saya dia lebih cantik terletak. Alright? Okey, lepas tu kalau yang plus size, kena ambil ukuran labuh tengah bahu kemercu, ukuran bahu kemercu ataupun ukuran ketiak. Mesti kena ambil. Kalau yang plus size lah. Kalau yang standard size, biasa je ambil ukuran dada dah okey. Alright, so jom saya tunjuk. Mula-mula kita kena buat ukuran, saya buat pola ni. Anda boleh ikut cara yang paling mudah sekali. Okey, pertama sekali kita akan ambil ukuran bahu. Bahu bahagi dua. Bahu bahagi dua. Jadi ukuran bahu yang saya ada ni bahu 14 bahagi 2. 14 bahagi 2. Saya dapat 7 kat sini. Tandakan kat situ 7. Tandakan saja dulu. So saya tulis, saya lebih suka pakai nombor lah supaya anda boleh buat nota 0 ke 1 ukuran bahu bahagi 2. 0 ke 1 ukuran bahu bahagi 2. Baju kurung riau moden tu dikenali sebagai baju kurung riau berdat ke cikgu? Baju kurung riau ni tak ada dat. Tak ada dat. Tapi dia potongan moden. Dia ada lengan dia adalah lengan moden. Tapi kalau sekiranya kita nak buat dat pun tak ada masalah. Boleh. Okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh buat dat belakang. Kalau nak buat dat. Sebab dia riau moden. Dia adalah fashion. Fashion ni sebenarnya apa yang kita buat semua okey je. Yang nampak cantik. Nak tambah dat pun okey je, tak ada masalah. 0 ke 1 adalah ukuran bahu bahagi 2. Ada apa-apa soalan boleh terus tanya dekat ruangan komen, okey? Lepas tu saya nak bagi tahu sekali lagi yang nak dapatkan e-book, saya nak buka peluang kepada anda yang nak dapatkan e-book 126 mini pola berserta dengan video tutorial. Pastikan anda stay sampai habis. Peluang ni saya buka kepada anda yang ada dalam sesi live saya saja, okey? Dan juga tolong sharekan sesi live ni sebab ramai yang nakkan ilmu ni. Saya tunjukkan step by step. Kemudian 0 kedua ni adalah ukuran dada bahagi 4. Contoh dada saya 38 bahagi 4. Kita dapat 9,5.
tanda. 9,5 tanda. Dekat ukuran ni tadi yang saya cakap, kalau plus size, boleh guna ukuran ketiak bahagi 2. 0/2 kat sini. Ingat boleh buat nota. Ukuran 0/2 ni, kalau standard size, kita gunakan ukuran dada bahagi 4. Kalau yang plus size, boleh guna ukuran ketiak bahagi 2 ataupun ukuran bahu ke mercu. Kita kena tengoklah yang mana satu lebih okey. Sebab ada juga yang dia punya mercu dia jatuh sangat. So, boleh ikut ukuran ketiak. Okay? Dan juga garis. Terus garisnya, garis melintang. Dia macam moden. Jadi, dia kena buat pola asas dulu. Kalau riau yang biasa, yang tradisional tu senang je kan. Dia petak je kan. Terus ambil ukuran daripada bahu. Yang ni dia ada bahagian-bahagian. Kita kena buat dulu pola asas dia. Okey, seterusnya 0/3. 0/3 ni adalah ukuran bahu ke pinggang ataupun kita panggil labuh tengah belakang. Yang ni biasa standard size 15. Tanda dan garis. Dan garis. Garis melintang terus. Ini ukuran pinggang. Dan kemudian seterusnya, Waalaikumsalam yang baru masuk. Jemput masuk dan jemput sharekan ya. Kemudian yang seterusnya, dari yang ni tadi 0/3. Kita ukur daripada 0/3. Kemudian seterusnya 3/4. 3/4 ni adalah ukuran pinggang ke punggung. 8 inci standard. Ukur daripada 3. 8 inci. Dekat sini. Terus garis. Guna pembaris L. Senang. Kat sini, titik 4. Okay, setakat ni jelas Boleh nampak clear? Ada soalan boleh terus tanya dekat ruangan komen. Okay, titik 4 kita dah dapat. Seterusnya, kita nak ambil ukuran labuh baju dia. Kita kena ukur daripada titik 0 ke titik 5. Labuh baju. Labuh baju boleh berubah. Labuh baju boleh berubah. Labuh baju yang saya ada ni adalah 36. Labuh baju. So, kita ukur daripada titik 0. Labuh baju boleh ikut kehendak Sama ada nak atas daripada lutut ke, tengah-tengah lutut ataupun tutup lutut. Boleh. Tanda dan terus garis. Okey. Terus garis. Melintang. Pola ni saya buat depan dengan belakang sekali So, yang ini adalah titik 5. Labuh baju. Waalaikumsalam yang baru masuk. Labuh baju. Okey, sekarang kita akan pergi kepada bahagian atas semula. Kita akan selesaikan satu-satu. Jadi, kat sini anda boleh tengoklah. Okey, macam mana kita nak buat pola riau moden. Dekat sini tadi, kan kita dah tanda 0/1 ni ukuran bahu bahagi 2. Betul? So, anda boleh garis sampai bawah. Sampai ke labuh baju. Ukuran bahu ni. Contoh kat sini tadi, 14 bagi 2 saya dapat 7. Garis sampai labuh baju. 7. Buat je, ikut je step ni. Nanti anda akan nampak. Sebab apa kena garis sampai bawah. Garis sampai bawah. Okey. Jadi yang garisan bawah ni kita letak titik 6. Kita letak titik 6. Okey, boleh Waalaikumsalam yang baru masuk. Okey, so kita pergi kepada bahagian atas semula. Dekat 1 tu, turunkan 1 inci. Yang ini jatuh bahu. Sebab kita nak buat yang moden kan. Tadi dah berapa? Titik 6, sini 7. Turunkan 1 inci. Kemudian daripada titik 7 ni, kita bahagi 2. Dapatkan titik tengah. Daripada 7 tau, jangan daripada 1, daripada 7. Okey, di sini titik 8.
Daripada 8, masukkan 3/4 untuk bahagian depan. Untuk bahagian belakang, masukkan suku. Sebab kita buat pola ni untuk depan dengan belakang sekali. Okay. Saya tulis dekat sini, A. 8 ke A, masukkan 3/4 untuk badan depan. 8 ke B, masukkan suku untuk badan belakang. Faham Jelas? Tanda je dulu. Okey, kemudian kita pergi kepada bahagian, kita settlekan bahagian atas dulu 0 ke 01 dekat sini. 0 ke 01 ni adalah ukuran leher bahagi 6. Contoh, leher kita 15. Bahagi 6. Kita dapat 2,5. 0 ke 01, 2,5. Tanda. 01. Lepas tu, dah dapat 01 ni, garis ke bawah. Tak perlu panjang sangat. Just nak ada garisan je, garisan lurus. Macam ni. Okay. Kemudian 0 ke 02 ni, ukuran leher bahagi 6 tambah 3/4. Tadi leher bahagi 6 kita dapat 2,5 tambah 3/4 atau 1 inci. Okey. 3/4 atau 1 inci pun boleh, tak ada masalah. Ukuran dekat sini dengan yang kat sini samalah. Jadi kita cantumkan. Ini untuk leher depan. Leher depan. Leher dia adalah leher baju kurung. Ada belahan nanti. Belahan dia adalah 4,5. 4,5 belahan dia. Ni kita tanda je lah. 4,5 untuk belahan leher. Yang ini kita bentukkan dia. Macam tu. Ini untuk leher depan. Sebab kita nak buat pola ni untuk depan dengan belakang. Untuk leher belakang, kita turunkan daripada 0 ni, kita turunkan 1/2 inci. Keruk leher belakang. Dan untuk keruk leher belakang ni, dia boleh berubah tau. 1/2 inci ni untuk anda yang saiz leher dia 14, 15 boleh guna 1/2 inci. Kalau 16, 17 buat 3/4 keruk leher. Daripada 0 ni turunkan 3/4. 18 dan ke atas 1 inci. Keruk leher ni semakin besar ukuran leher kita, semakin banyak keruk leher dia. Okey? Kalau macam contohlah ukuran leher anda 18, tapi anda ambil keruk leher dia 1/2 inci saja, nanti baju tak sedap pakai. Rasa macam tak selesa. Bila kita duduk kan tak selesa dekat bahagian leher. Lepas tu akan menyebabkan baju kita tu terjongkit. Antara sebab kenapa baju terjongkit ni adalah bahagian leher ni dia tak cukup keruk leher dia. Okey? Tak cukup keruk leher dia. Untuk kurung riau moden ni kalau nak letak zip pun boleh. Kalau nampak baju tu macam kita buat fit sikit, kan? Boleh letak zip. Kalau kita buat baju tu longgar, tak perlu letak zip pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Nak letak zip pun boleh. Kalau kita punya baju cutting kita tu agak fit. Jadi kita cantumkan dia. Yang ini untuk leher belakang. Kita buat depan dengan belakang sekali. Bila dah dapat ukuran leher ni, kita cantumkan 01 ke 7. Jatuh bahu dia. Saya menjawab soalan daripada Ina Lina. Kalau contohlah, dekat bahagian pinggang kita tu fit, kena letak zip. Kalau tak nak pakai nanti susah. Kalau pinggang kita tu loose, tak perlu letak zip. Sebab kita buat leher baju kurung yang ada belahan. Jadi leher pun boleh masuk. Okey, dah selesai dekat bahagian atas ni. Kita pergi kepada bahagian kosong kedua. Bahagian yang kedua ni. Garisan dada. Yang ini garisan dada. Untuk dapatkan bahagian dada, anda boleh gunakan formula. Dada bahagi 4 tambah 3/4 inci. Contoh ukuran dada 38 tadi. 38 bahagi 4. Saya dapat 9,5. 9,5. Tambah daripada ukuran ni, tambah 3/4. Nampak?
Tadi kita dah dapat titik 8. Dekat sini 9. 2 ke 9. 2 ke 9 ni adalah ukuran dada bahagi 4 tambah 3/4. Kemudian kita bentukkan, kita cantumkan daripada 7 ni ke A ke 9. Pakai pembaris L ni. Lepas tu daripada 7, yang ni untuk depan tau, bahagian depan. Yang ini belakang. Nampak? Okay, depan dengan belakang. Cikgu, kalau kita buat belahan leher, belahan leher belah belakang macam mana pula? Kalau nak buat, maksudnya bahagian depan nak buat bulat je kan? Dekat belakang lah daripada kosong ni, turunkan. Tapi kena panjang sikit lah. Dekat belakang tu, pastikan kita boleh masuk kepala. Boleh buat dekat bahagian belah belakang. Buatlah belahan pada bahagian belakang. Sama je dengan depan. Yang ni kita buat belah bahagian depan. Kalau belakang, daripada kosong yang kita turunkan untuk keruk belakang ni lah. Turunkan dalam 4 inci, 3,5 macam tu, asalkan boleh masuk kepala. Ukuran penambahan yang sedang-sedang elok dipakai berapa cikgu? Ukuran penambahan yang sedang, bagi saya yang sedap pakai 1/2 inci hingga 3/4. Jangan besar sangat. Kalau 1 inci tu dah besar, terlampau besar sangat. Kalau nak sedap pakai dalam 1/2 inci ke 3/4 yang elok pakai. Okey? Okey, selesai dekat bahagian dada, kita pergi kepada bahagian pinggang. Bahagian pinggang, cara nak ambil dia, 3, kita panggil dia 3 ke 10. Kita nak cari angka 10. 3 ke 10 ni adalah ukuran pinggang bahagi 4 tambah 1/2 inci. Okey. Tambah 1/2 inci. Contoh, pinggang saya 33 bahagi 4. Dapat 8 suku. 8 suku dekat sini. Tambah 1/2. 1/2 ni paling lebar. Contohlah, ada yang tanya, cikgu saya nak tambah 1 suku boleh? Boleh. Tak ada masalah. Boleh tambah 1 hingga 1/2. Okey? Boleh tambah 1 hingga 1/2. Contoh saya nak tambah 1 suku pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting mesti lebih besar daripada ukuran pinggang kita ni. Kat sini, 1 suku. Okay, kemudian kita pergi yang kat sini tadi titik 10. Jadi, cara nak cantumkan daripada 9 ke 10 ni, kena pakai pembaris ni. Curve, yang belakang ni, bentuk belakang. Sekali lagi saya ingatkan tau, siapa yang nak dapatkan e-book 126 mini pola pelbagai pattern pakaian, pastikan anda stay sampai habis. Peluang ni kita buka hanya untuk anda. Thank you sayang. Thank you. Suruh ayah buka. Okay, stay sampai habis. Siap je pola ni, nanti saya bagi tahu. Okay, bahagian yang sini dah selesai, 3 ke 10. Sekarang kita pergi kepada bahagian punggung. 4 ke 11. Macam mana nak dapat titik 11? Kita perlukan ukuran. Formula dia adalah ukuran punggung bahagi 4 tambah 1/2 juga. Ini formula dia. Contoh, ukuran punggung saya 42. Okay. 42 bahagi 4 dulu. 42 bahagi 4. Dada macam mana kira? Rosita Zita. Tadi kita dah tunjuk. Ni dia ukuran dada. Dada bahagi 4 tambah 3/4 dekat bahagian dada. Okey, 10,5 saya dapat dekat bahagian punggung. 10,5 dekat sini. Pastikan tambah 1/2 paling besar lah. Tapi baju kurung riau ni, kalau anda rasa anda nak buat kembang, boleh je nak tambah 2 inci ke. Tapi kalau nak bagi yang orang kata baju tu sedang elok cantik kan, kembang dia pun dah okey dah, tambah 1/2 paling banyak. Nak tambah 1 inci boleh, 1 suku boleh, 1/2 pun boleh. So kat sini saya tambah 1/2. Kat sini titik 11.
titik 11. Jadi, macam mana nak dapatkan pesak bawah? Kita... Okey, kejap. Satu lagi saya nak bagi tahu. Daripada 10 ni, yang ini kita kena naikkan tau. Naikkan 1 inci. Naikkan 1 inci. Okey? 1 inci. Kita panggil 10A lah Naikkan 1 inci. Kita gariskan macam ni. Daripada tempat yang kita naikkan 1 inci, garis macam ni. Garis serong. Ke garisan pinggang. Okey? Kemudian, daripada yang 10A ni, garis touch kepada titik 11 sampailah ke labuh baju. Daripada titik 10A. Bukan 10 10A. Garis sampai labuh baju. Secara automatik anda boleh dapat ukuran pesak bawah. Macam tu. Kalau rasa nak kembang lagi pun, boleh. Tak ada masalah. Tapi kembang yang ni dah okey dah. So, kita dapat kat sini ukuran pesak bawah. Secara automatik di sini titik 12. Okey, jelas Kenapa penambahan kelonggaran di pinggang lebih banyak dari dada? Okey. Sebab, macam saya bagi tahu, Ida Rahman saya menjawab soalan Ida Rahman. Dekat bahagian pinggang, baju untuk riau moden ni, dia loose. Dia tak adalah orang kata terlampau loose sangat. Tapi dia bahagian pinggang dia ni, dia kira bila kita nak masukkan baju tu, dia senang masuk. So bahagian pinggang dengan punggung ni kita perlu tambah 1,5. Bahagian dada kita tambah 3/4 sahaja sebab kita tak naklah baju kita terlampau besar sangat dekat bahagian ketiak. Kalau kita tambah banyak sangat, dia akan jadi terlampau besar lah dekat bahagian ketiak kita ni. Boleh faham tak? Nanti dia nampak gelembung sebab kita nak buat baju yang ada dekat lengan kita ni. Okey, so kita dah dapat. Daripada titik 12 ni, naikkan 2 inci. Sebab kita nak bentuk bahagian bawah ni cantik. 2 inci. Dan satu lagi untuk bahagian depan. 5 ke 12 ni kita dapat, secara orang kata yang titik 12 ni kita dapat bila kita gariskan macam ni. Saya menjawab soalan teratak hijab labu. Tadi kan kita dah dapat ukuran punggung ni 11 dekat sini yang kita dah tambah 1,5. Bila kita garis daripada 10A ni touch kepada titik 11, secara automatik kita akan dapat terus ukuran pesak bawah ni. Jelas Secara automatik kita dapat terus pesak bawah. Okay? Alright. Kemudian 5 untuk bahagian depan 5 kita turunkan 3/4 untuk mengelakkan baju kita terjungkit bahagian depan. Dan kita curvekan dia. Yang ni kita dah tak guna. Okey, kemudian bahagian 6 kita masukkan dalam 1,5 inci. Yang ni. 6 ni kita masukkan 1,5 inci. So kita gariskan dekat sini. Sekejap saya pakai saya nak ambil marker. Yang garisan biru ni. Nanti kita akan potong ikut garisan biru ni lah. Okey, so dah pun siap kita punya pola bahagian badan. Okey, bahagian badan. So dekat sini, ini untuk depan dengan belakang tau. Kat sini tanda lipatan. Zarina Ibrahim, Assalamualaikum cikgu, baru masuk tertinggal bahagian awal. Zarina Ibrahim nanti boleh share dulu. Share nanti boleh tengok balik. Okay, share lepas tu nanti boleh tengok semula. Dari dada ke bawah, dari dada ke bawah ke cikgu. Apa tu? Tak faham. Dari dada ke bawah ke cikgu. Ni ada.
Soalan ni daripada atas. Okey, ni untuk bahagian badan. Jelas tak? Ada soalan tak pada bahagian badan? Kalau tak ada, saya nak pergi kepada bahagian tangan pula. Maknanya pecahan dia ada bahagian badan. Okey, badan kita akan potong dekat sini tau. Dia ada pesak atas, pesak bawah. Ni, yang lain ni. Jadi, potongan baju dia ni, potongan serong. Dia macam serong, macam apa? Baju riau kita tu, dia serong. Bahu kita, kat sini bahu kan? Okey. Ini bahagian dia punya ni. Dia serong macam ni. Baju dia. Serong. Lepas tu baru ada pesak. Baru ada pesak atas. Pesak bawah dia kembang macam tu. Ni pesak atas. Potongan badan dia serong. Garisan yang masuk 2 inci tu. Oh, garisan yang masuk 2 inci. Dekat sini kan tadi, dia 1,5 ke 2 inci. 1,5 boleh, 2 inci pun boleh. So, kita gariskan daripada garisan dada. Gariskan daripada garisan dada. Dekat sini. Okey, jelas kalau dah tak ada soalan, saya pergi kepada bahagian tangan. Saya buat dekat sebelah ni. Okey, untuk bahagian tangan, mula-mula kita buat garisan L dekat sini. Kita buat garisan L. Nampak tak? Di sini titik kosong. Kosong ke 1 adalah labuh tangan. Labuh tangan contohlah, labuh tangan yang saya nak ambil ni 20. 20. Kosong ke 1 ni 20. Terus garis melintang. Kemudian kosong ke 2. Dekat sini. Okey, ini ikut formula tau. Ikut formula. Kosong ke 2, kita boleh, kalau macam saya dah tahu macam ukuran badan sekian berapa kita kena ambil. Kalau ukuran badan sekian berapa kita kena ambil. Tapi kalau nak ikut formula adalah ukuran dada bahagi 8. Contoh dada kita 38. Saya bagi contoh kat sini lah 38. Sekejap. 38 bahagi 8. Saya dapat 4/3. 4/3. Nak buat 4,5 pun boleh, tak ada masalah. Saya lebih suka ikut formula yang saya buat. Kalau nak dapatkan formula tu, boleh dapatkan e-book. E-book 126 mini pola. Dekat situ ada formula yang saya buat sendiri untuk pangkal lengan. Nanti saya bagi tahu siapa yang nak dapatkan e-book tu. Garis terus ke atas. Garis terus ke atas. Pesak bawah tu nanti, tepi tu lipatan kan cikgu? Pesak bawah. Ya betul. Dekat sini. Tanda lipatan. Pesak bawah kita ambil 2 keping. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Pesak atas 4 keping. Boleh faham Pesak bawah, bagus. Terima kasih Zalina Rahman. Kat sini tanda lipatan. Dia tak putus. Boleh ambil kain serong kalau nak cantik. Kalau kain cukup lah. Kalau nak ambil kain ira menegak pun boleh. Tak ada masalah. Dia tetap nampak beralun baju dia. Cuma satu lagi saya nak pesan untuk pesak ni dia boleh berubah ikut kehendak anda lah. Kalau anda rasa nak buat kembang, kembangkan je lah lagi. Kembangkan je lah lagi. Contoh kat sini tadi saya cakap tambah 1,5 kan. Contoh anda rasa nak kembang lagi, boleh je nak tambah 2 inci lagi ke. Boleh, tak ada masalah. Ikut anda nak kembang mana. Tapi bagi saya kalau dah terlampau kembang sangat pun tak cantik nanti. Dia kena sederhana je. Okay, yang ni kita ambil 2 keping. Terima kasih tadi Zanina, saya lupa nak tunjuk. Yang pesak atas ni cerai tau. Ni cerai. Ceraikan dia. Kita gunting. Gunting serong. Yang ini 4 keping. Lagi satu pola saya ni belum ada basi. Basi kena letak masa dekat kain. Assalamualaikum cikgu, berapa meter kain untuk saiz M? Saiz M sepasang dengan kain boleh guna 4 meter. Kalau kain berkaki, lebihkan sedikit 4,5 meter. Okay? Alright. So, kita pergi kepada bahagian kita punya tangan. Bahagi 8 tadi. Okay, kita dapat kat sini. Kemudian, untuk bahagian, ini kita panggil kosong. Kat sini tadi kosong kedua. Kosong ke 1. Sorry. 0
Kosong ke 1, yang kat sini kosong ke 2. Kosong ke 2 ni tadilah yang dada bahagi 8. Okey? Kosong ke 2 yang dada bahagi 8. Kemudian macam mana nak dapat titik 3? 3 ni berada dekat sebaris dengan 2 ni tau. Cara dia adalah ambil ukuran dada bahagi 4 tadi. Cara saya ini adalah cara saya. Yang saya selalu gunakan, yang memang saya gunakan bila saya buat pakaian. Dan hasil dia memang ngam. Masuk dengan kepala lengan kita tu. 9,5 mesti cukup. Dada bahagi 4. Ini cara saya. Garis. Okey, kat sini, ni 3.3. Dada bahagi 4. Okey, kemudian untuk lengan, terpulanglah. Kalau riau ni, terpulang kepada anda. Anda nak buat lengan puff ke, lengan apa lagi, draping ke, lengan macam-macam lah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Ikut kehendak anda. Yang saya tunjuk ni adalah asas lah. Asas buat lengan. Okey, untuk bahagian bawah, yang ini adalah bukaan tangan. Contoh bukaan tangan kita 12. Mesti kena bahagi 2. Jadi, 6. Dekat tangan ni pun ikut anda nak buat pattern, ada getah ke, boleh, tak ada masalah. Okey, kalau 12 bagi 2 dapat 6. Kemudian daripada titik 3, yang ini kita panggil titik 4 lah ya. Cantumkan 3 ke 4. Macam tu. Nampak? So, nak dapatkan lengan yang cantik, 4 ni, naikkan setengah inci. Setengah inci. Okey, pakai pembaris ke, cantum ke titik 1. Yang bawah ni kita potong, tak guna. Okey, so dah selesai dah bahagian ni pula. Macam mana kita nak dapatkan bahagian lengan kita? Lengan yang saya tunjuk ni asas buat lengan yang mana kita boleh buat depan dengan belakang tu sekali. Kita panggil dia kepala atas dengan kepala bahagian bawah. Yang ini kita cantum bahagian ketiak. Okey, boleh masuk insya-Allah dengan bahagian lengan kita. Alright. Pertama sekali daripada kosong ke 3 ni kita bahagi 2. Kalau anda nak buat lengan yang lebih advance, yang depan dengan belakang lain, anda kena faham yang ni dululah. InsyaAllah bila anda dah faham yang ni, anda boleh buat lengan yang depan dengan belakang lain. 9,5 ni tadi bahagi 2. Dapat titik tengah. Titik tengah ni kita panggil titik A. Okay, kemudian daripada titik A, kita nak dapatkan titik lagi. Dia kena ada dapat 3 titik tau. Kosong ke A ni kita bahagi 2 pula. Kosong ke A, kita bahagi 2 pula. Dapatlah titik B. Dekat sini, titik B. Okay. Kemudian kita nak dapat satu titik lagi. A ke 3. Bahagi 2. Bahagi 2, kita dapat kat sini titik. Kita panggil dia titik C. Okay, dekat sini bahagian yang kosong ni, dekat sini adalah bahagian yang kita akan cantum pada bahu. Di sini tanda lipatan. Yang ini adalah bahagian ketiak. Yang kita nak cantum pada bahagian bawah. Ini atas. Okey, daripada B, titik B ni, keluarkan setengah inci. Keluarkan setengah inci. Yang C ni, kita masukkan suku inci. Itu formula dia. Bahagian atas, kita keluarkan setengah inci. Bahagian bawah, kita masukkan suku inci. Jadi, kita bentukkan dia. Bentukkan dia daripada 3 touch ke yang kita dah masukkan setengah inci. Lepas tu touch ke titik A. A pergi kepada yang kita keluarkan setengah inci. Touch ke kosong. Bentukkan dia sikit macam tu. Dah jadi kita punya lengan. Okay, nampak? So inilah pola dia. Badan depan, badan belakang. Kita ikut yang ni. Depan yang A ni, keruk dia. Untuk bahagian depan, keruk dia 3/4. Bahagian belakang keruk dia yang suku inci ni. Dia tak sama depan dengan belakang. So nanti bila nak potong, nanti bolehlah buat potongan bahagian belakang dahulu. Lepas tu baru buat bahagian depan. Dah siap dah pola kita. So kita ada berapa bahagian? Yang ini depan dengan belakang. Pesak atas 4 keping. Pesak bawah 2 keping. Di sini tak putus. Dia tanda lipatan. Cikgu ada tips untuk lengan puff. Maksud saya untuk pola lengan dan pada ukuran bahu. Bahu perlukan kurangkan sedikit ke untuk nampak terletak? Ya, betul. Kalau lengan puff, dia mesti kena betul-betul terletak pada bahu. Bila kita nak buat lengan puff, kena tolak 1 inci. Contohlah ukuran bahu kita 15, tolak 1 inci. Sebab lengan puff dia kena betul-betul terletak dekat bahu kita.
Kena tolak 1 inci masa kita buat pola tu. Kena tolak. Kalau tak nanti kan puff dia tak cantik. Nampak dekat bawah gelebih. Tak cantik. Lengan puff memang kena tolak 1 inci. Lengan puff ke lengan yang berfashion lah dekat pada bahagian bahu. Okey, lengan apa lagi? Sekarang ni banyak tau lengan puff ada, lengan macam scallop ada. Dia kena betul-betul terletak pada bahagian bahu. So tolak 1 inci. Cikgu, untuk plus size berapa meter kain yang perlu digunakan? Kalau plus size untuk riau moden ni boleh gunakan kalau bidang 45 tu dalam 5 meter untuk sepasang. Kalau berkaki tu lain lah. Kalau kain berkaki kena tambah lagi setengah meter. Lengan tu sama ke depan dengan belakang? Ya. Lengan ni sama untuk depan dengan belakang. Kita buat lengan yang basic. Ini lengan yang basic. Nanti saya akan buat video macam mana cara potong dia. Cara potong untuk kita punya riau moden. Jika bahu 1 inci untuk lengan puff, nanti labur tangan kena tambah 1 inci. Dia depends. Kadang-kadang kan tak perlu tambah tau. Sebab labur bila kita nak buat lengan puff, tengok pola yang anda buat tu. Cara nak buat pola lengan puff pelbagai. Ada yang kena naikkan 2,5 inci lah. Ada yang bila kita naikkan kita kena tolak pada bahagian bawah. Dia depends. Tengok anda guna pola macam mana. Saya ada satu pola yang lengan puff ni dia lebih cantik tau. Nanti insyaAllah siapa yang dapatkan 126 mini pola ni nanti saya akan letakkan saya akan letakkan pola dengan puff yang saya maksudkan tadi. Dia cantik, dia lebih cantik. Anda perlu dapatkan 126 mini pola yang saya akan bagi tahu sekejap lagi. Sebab bila anda dapatkan 126 mini pola ni, kita sentiasa update pola-pola yang baru. Pola-pola yang dapat bantu anda, macam contoh pattern-pattern lengan. Pattern-pattern lengan ni sekarang banyak. Okay? Kita akan masukkan dalam tu. So memang tak rugi. Lepas tu anda boleh duduk dekat dalam tu. Itu merupakan grup terbaru Tizaza untuk tahun 2025. So kalau ada apa-apa soalan, anda letak je dekat ruangan komen. Nanti saya akan balas. Untuk anda yang nak dapatkan ebook 126 mini pola beserta dengan video tutorial jahitan. Okey, cara dia adalah kita buka kepada anda ebook ni. Anda siapa yang tak dapatkan, memang anda lepaskan peluang untuk anda belajar lebih banyak lagi pattern-pattern pakaian. Anda dapat belajar dengan cara yang mudah. Kalau sebelum ni anda cuma pandai jahit saja, tak pandai buat pola. Jadi anda wajib dapatkan 126 pattern pakaian ni. Sebab apa tahu? Dalam ni ada banyak sangat mini-mini pola yang dapat bantu anda untuk mahir dalam membuat pola dan juga menjahit. Dalam ni kita sediakan juga video tutorial lebih 20 pattern pakaian dan kita akan tambah lagi, okey, video-video terbaru fashion pola terkini. Ada fashion tradisional, moden, dewasa, kanak-kanak, lelaki dan perempuan. Ada juga pola uniformness. Uniformness yang standard dengan uniformness versi mengandung beserta dengan seluar slack ibu mengandung. Support group juga kita akan berikan kepada anda. Okey, nilai semua ni adalah, kalau ikut nilai sebenar adalah 4099. Tetapi untuk tawaran sekarang, siapa yang dapatkan sekarang, tekan link. Sekejap lagi kita akan letakkan link. Kalau anda dapatkan sekarang, tawaran yang kita buka kepada anda cuma RM69 sahaja. Anda dapat semua ni seumur hidup. Ebook ni anda dapat seumur hidup. Ada ramai yang dah dapatkan, mereka cakap memang berbaloi. Dah tak payah pergi kelas. Okey, dah tak payah pergi kelas sebab group support pun ada. So tekan link. Kita letakkan dekat komen. Tengok dekat komen sekarang, anda tekan link tu. Untuk dapatkan sekarang tahu. Kalau nak ikutkan saya tak nak buka harga maut ni. Ni harga maut saya cakap. Sebab 69 ni memang tak berbaloi untuk kami. Sebab apa tahu? Kalau ikut nilai 126 mini pola bahagi dengan 69. Tapi tak apa. Sebab atas komitmen anda belajar sampai habis, saya nak buka untuk anda cuma RM69 sahaja. Tetapi harga ni saya tak tahu sampai bila. Okay, dia akan naik. Nak ikutkan saya nak bagi harga tawaran 159 tahu. Tapi saya rasa tak apa. Kita bantu mereka, kita bagi masa. Siapa yang nak dapatkan, yang betul-betul nak belajar, boleh dapatkan dengan harga 69 sahaja. Anda boleh tekan link. Kita dah letakkan link dekat situ. Boleh dapatkan sekarang. Dan satu lagi apa yang best, selepas anda selesai buat pembayaran, anda akan terus dapat ebook tersebut. Tak payah tunggu lama-lama. Dah boleh terus dapat ebook tersebut. Boleh cek email. Bila dah selesai bayaran, cek email. Anda dah boleh dapat ebook. So, tapi kalau sekiranya ada apa-apa masalah, anda tak boleh, tak pandai nak buat belian dekat link yang kita bagi, boleh WhatsApp kita. Okay? Boleh tekan link WhatsApp ni untuk kita bantu anda. Kena dapatkan sekarang sebab harga 69 ni kita tak tahu sampai bila. Kita tak tahu sampai bila. Harga akan naik kepada 159 tidak beberapa lama lagi. Harga akan naik kepada 159
tidak berapa lama lagi. Jadi boleh dapatkan sekarang sebab anda lebih jimat lah kalau anda dapatkan sekarang. Jimat banyak sangat. Okey, bila anda tekan link, dia akan keluar macam ni. 126 mini pola untuk tukang jahit, hasilkan pelbagai pattern pakaian. Okey, anda scroll je sampai bawah. Okey, anda dah lama ada masalah macam ni, tak pandai buat pola. Lepas tu tak ada idea nak buat design apa. Dalam ni macam-macam design ada tahu. Hasil pakaian tak menjadi, rugi. Anda scroll sampai bawah. Kalau nak baca, bacalah. Kalau tak nak baca, kalau anda, orang kata nak yakinkan anda bacalah. Kalau anda rasa anda memang nak terus dapatkan 126 mini pola, anda scroll kat bawah. Scroll sampai bawah. Okay, scroll sampai bawah. Habiskan sampai bawah. Anda scroll ke bawah. Okay, nampak tak? Kalau nak ikutkan harga dia 4080 tau. Sekarang ni kita nak bagi 69 je. Dapat ke sekarang? Kita takut nanti harga jadi harga asal. Terus tekan bawah tau. Bawah sekali. Siapa yang nak pergi dekat kita punya pembelian tu, scroll sampai bawah sekali. Ni dia. Isi borang ni. Okay, isi borang. Sekarang ni masih lagi 69. Dia kena tengok kat sini tau. Sebab tu saya cakap kena dapatkan sekarang. Harga dia ni secara automatik akan naik. Kalau sekarang masih lagi 69. Isi ni butiran. Anda isi nama, email, wajib isi. Sebab e-book tu dekat dalam email. Nama, email, nombor handphone. Pastikan semua ni betul tau. Lepas tu tekan yang ni. Salah satu ni. Sama ada anda nak bayar guna yang atas atau yang bawah. Dah tekan terus hantar. Hantar terus proses pembayaran. Bila dah selesai pembayaran, buka email. Yang ada tanda M tu. Bila anda dah buat selesai dah buat pembayaran tadi, anda dah masuk dekat link kan, anda scroll. Kalau nak baca, bacalah. Kalau anda rasa anda memang terus nak grab harga 69 sebab takut harga naik, anda scroll bawah sekali. Scroll bawah sekali, isi. Bawah sekali tu ada borang. Isi nama, email dengan nombor phone. Lepas tu pilih sama ada nak, anda pilihlah anda nak bayar cara yang macam mana. Tekan hantar. Mesti kena tekan hantar. Okay, dah tekan hantar, buat bayaran. Selepas buat bayaran, cek email. E-book tu akan ada dekat dalam email anda. E-book tu akan ada dekat dalam email anda. Siapa yang tak selesai buat pembayaran, anda tak akan dapat email. Ada dia dah isi nama, dia dah isi email, dia dah isi nombor phone tapi dia tak buat pembayaran. Dia dah tekan hantar tapi dia tak buat bayaran. Anda tak akan dapat e-book tu. Okay, anda kena selesai buat bayaran, lepas tu cek email. Dia ada dalam email. E-book tu ada dalam email. Okay, selepas anda dah selesai buat bayaran, anda akan dapat macam ni Anda akan dapat email macam ni. Terima kasih kerana membeli e-book 126 mini pola beserta dengan video. Nama anda pun ada kat situ. Tekan dekat sini untuk tengok e-book. Ni saya bagi contoh. Ni saya dah tekan dah ni. Ni dia. Banyak sangat. Dia banyak folder tau. So anda tekan kat sini. Nampak kat sini. Banyak sangat. Contoh saya tekan dekat, tekanlah yang mana. Ni pola kanak-kanak. Yang ni pola kurung. Okay. Dia dalam bentuk PDF. Ni semua akan ada. Ni formula ukuran. Lepas tu, ni contoh. Anda tekan je. Ni adalah baju nurse. Kalau nak tengok pola baju ibu mengandung, yang ni. Nurse ibu mengandung. So, ini dia pola dia. Nampak tak? Ni dia. Ini mini pola dia. Ini arahan dia. Memang tak rugi. Berbaloi. Saya tekan yang lain. Tadi ibu seluar dengan baju ibu. Tak sama. Ada yang sama. Tapi ada sebab dalam ni ada 126 mini pola. Kita ada tambah pola-pola yang baru. Contoh pola apa yang kita ada? Kutu baru. Pola-pola yang barulah yang terbaru. Semua ada dalam ni. Okay. Ni dia. Ni pola lengan. Pola collar. Kalau nak besarkan tekan je. Macam tu. Okay. Kita akan sentiasa update pola-pola baru. Macam yang pola riau moden ni pun kita akan masukkan. Kita akan sentiasa update pola-pola terbaru. Kalau buku tak ada tau, pola ni tak ada, pola kutu baru tak ada, pola uniform tak ada. Buku kita tak ada update pola-pola terbaru. So siapa dapat e-book ni dia lebih untung. Dia lebih untung. Jadi dapatkanlah sekarang. Memang berbaloi. Percaya cakap saya. Percaya cakap saya. Anda dah tak payah nak pergi kelas dah. RM69 sayang. RM69 macam rugilah kalau anda tak dapatkan. Kalau anda memang betul-betul nak mahir buat pelbagai pattern pakaian. Lepas tu kita akan update tahu macam mana cara nak buat lengan puff yang tak perlu pening-pening kepala. Dia sebenarnya ada teknik. Saya akan tunjukkan. Dalam e-book ni kita akan masukkan. So dapatkan sekarang sebab harga akan naik pada bila-bila masa saja. Saya rasa lepas ni harga akan naik kepada 159 pada bila-bila masa saja. Jadi anda boleh tengok. Kalau anda tengok harga masih 69, baik anda grab sekarang. Okay, kalau nampak harga masih 69, grab sekarang. Kalau tak, memang rugi. Memang rugi. Lagi satu saya nak bagi tahu sesiapa yang tengok ulangan video ni masih boleh buat belian
Tapi tengok harga berapa. Kalau dah harga masih 69, buatlah belian sekarang. Sebab harga akan naik pada bila-bila masa. Bukan anda saja yang ada dalam sesi live, yang tengok ulangan pun, anda klik je link yang kita bagi tu, tengok harga. Masih 69, grab sekarang. Okay? Kalau masih 69, grab sekarang. Itu yang saya boleh cakap. Memang berbaloi. Kita akan sentiasa update pola-pola baru. Cara kami nak bantu anda untuk mahir. Bukan saja menjahit tetapi membuat pelbagai pattern pakaian. Membuat pola pelbagai pattern pakaian. Kelas lepas raya kita ada kelas kutu baru. Lepas tu kita ada kelas uniform. Okay? Lepas raya. Untuk grup yang dapatkan e-book. Kita dahulukan mereka yang dapatkan e-book. Harga tak sama dengan yang mereka yang dapatkan e-book dengan yang di luar sana. So, anda yang baru masuk kalau nak dapatkan e-book tekan je link. Kita letakkan link. Boleh tekan link. Kalau harga masih 69, grab lah sekarang. Sebab harga akan naik pada bila-bila masa sahaja. Kalau anda dapat 69 tu memang orang kata untung sangat-sangat. Untung sangat-sangat, rugi bila anda lepaskan peluang ni. Sebab kita akan sentiasa update pola-pola baru. Pola mini pola kurung riau moden pun kita akan masukkan dalam e-book tersebut. Berbaloi sangat. Cuma pelaburan anda cuma 69 saja anda dah dapat pelbagai pattern pakaian, dah tak payah pergi kelas. Yang harganya satu kelas saya tak silap saya 300, 500, betul tak? Cara jahit jangan risau. Cara jahit pun ada. Video pun kita sediakan dalam e-book tersebut. InsyaAllah cikgu saya akan dapatkan e-book ini. Memang setakat ini semua kelas cikgu sangat serasi untuk saya dan the best. Customer pun always bagi feedback selesa dengan jahitan. By the way, cikgu ada jual pola leher. Pola leher, okay, untuk pola leher ni maksudnya apa? Bulan leher. Kalau bulan leher dia ada dekat dalam buku Zero tu pakai jahit. Ada dekat dalam buku Zero tu pakai jahit. Cikgu kalau handphone bermasalah, e-book ni boleh hilang ke? Tak boleh hilang. Sebab dia ada dalam email. Dalam Telegram pun ada. Okay? Dia tak akan hilang. Boleh tengok. Email tu boleh buka dekat laptop ke, dekat awak punya komputer ke, boleh. Asalkan jangan lupa password email tu lah. Kalau lupa password email pun boleh ni kan. Tapi still ada Telegram. So boleh tengoklah dekat Telegram. Dia tak akan hilang. E-book ni lebih selamat. Lagi satu ada dalam sistem kita. Jadi contoh anda ada masalah, bagi tahu kita je. So siapa yang dapat ikan e-book ni, anda boleh belajar macam-macam pattern pakaian seumur hidup. Dan saya jamin anda dah tak payah nak pergi kelas yang orang kata harga sangat-sangat tinggi sekarang ni. Macam kami juga ada buat kelas. Tapi kalau anda rasa anda dah boleh belajar dekat e-book tu, ada group, dapatkan e-book. Sebab dia memang dah complete. Anda bayangkan 126 mini pola, kita akan sentiasa update pola-pola baru. Sebab target saya nak letak dalam 150 mini pola dalam grup tersebut. Itu target saya. Kita akan masuk sentiasa update. Okay? 150 itu target saya. Sekarang ni dah ada 126. Rugi kalau anda tak dapatkan. Jadi, dapatkanlah sekarang. Klik link yang kita letakkan tadi. Dan saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata daripada saya, yang baik itu semestinya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.